pakai otak juga. Nak cakap pakai otak. Pakai otak, Jadi, pakai otak. Please. Jerutung pun pakai otak ya. Saya pakai otak, you tak pakai otak. Saya pakai otak, you tak pakai otak. Puan, you nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja, kita ini bukan gaduh, duduk lah. Fuck you. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga etika dalam berdiskusi dan bermusyawarah adalah amalan mulia yang diajarkan dalam Islam maupun nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Ketika seseorang duduk dalam majelis permusyawaratan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara, penting untuk mengedepankan akhlak, kesabaran, dan saling menghormati. Inilah yang menjadi cerminan nyata dalam perbedaan suasana antara Parlemen Malaysia dan Indonesia. Parlemen Malaysia kerap kali disorot karena dinamika sidangnya yang panas, penuh adu mulut dan ekspresi emosional yang tinggi, mencerminkan semangat berpolitik yang keras dan terbuka. Sebaliknya, Parlemen Indonesia lebih dikenal menjaga ketertiban rapat, menjunjung tinggi etika bicara, serta memperlihatkan rasa persaudaraan yang kuat meskipun para anggotanya berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan daerah, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam menyatukan visi kebangsaan. Duduk! Dah pergi bincang. Penyamun! Saya berdiri. Kamu duduk. Saya berdiri. Kamu duduk. Saya berdiri. Saya berdiri. Nampak ni? Speaker. Orang yang tidak ikut peraturan. Point of order. Point of order. Kau apa? Point of order, Datuk yang dipertua. Point of order. Tak, bahasa kau ni memang Point of order. Orang Selangor tak boleh terima orang macam ni. Kalau tak ikut time order, tak boleh jadi ahli Cakap orang parlimen. penyamun. Siapa yang penyamun? Awak berkawan dengan penyamun. Jana wibawa awak Point tunggu. of order. Akap orang penyamun. Cakap elok lah sikit. Tak ada bahasa, tak ada adab. Sri yang dipertua, dia yang mulakan dulu. Teruk. Ulu Langat 1. Jangan hina Kelantan ah. Tolong. Apa baliklah. Duduk. 66. Duduk. Jahat. Speaker 366 sangkaan jahat. Itu sangkaan betul. Saya akan Itu sangkaan betul. duduk. Sangkaan jahat. Itu sangkaan betul. Saya akan buat keputusan. Itu sangkaan betul PM. Teruskan sangkaan betul itu PM. Melampau. Sangkaan betul. Perdana Menteri. Apa? Baik. Tarik balik. Apa? Tarik balik. Aku Perdana Menteri. Putrajaya mesti duduk untuk beri ruang kepada Tambun untuk berikan penjelasan. Putrajaya takkan tak faham aturan mesyuarat. Saya minta Tambun gulung buat penggulungan. Tarik balik dulu. Tuduhan Maruah Putrajaya duduk. Tarik balik. Tak ada report polis, tak ada siasatan SPRM. Tiba-tiba tuduh Putrajaya rasuah buat kerja macam tu. Tak perlu adil. Tak boleh. Speaker jangan sekian dengan kami. Kalau Putrajaya tak setuju dengan saya, tulis kepada saya. Tapi saya bertanya hari ini. Saya minta kenyataan. Baik, Ketua Bangkang cakap. Saya yakin temu. Hormati Ketua Bangkang, saya bagi peluang Ketua Bangkang, silakan. Baik, yang lain-lain duduk. Putrajaya tarik balik. Kurang ajar PM. Yang lain duduk. Sabar ya. Putrajaya sebut kurang ajar PM. Tarik balik. Yang lain duduk. Tarik balik. Baik, udah lagi. Saya menghormati bahasa Malaysia. Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Saya nak last Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Pengacau dia mengacau. Duduk. Landing. Arau habiskan akhir sekali. Okey. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa. Seni mematuhi undang-undang. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri.
Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini berhormat tak layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja, kita Alah, ini tangan, bukan jangan gaduh marah. lah, duduk lah. Fuck you. Tarik Balik. Kau salah orang. Kau salah orang. You. Satu timbalan di Batua. Ya. Kena pandangan kena tarik balik perkataan. Satu yang di Batua. Kena pandangan. Kau mabuk. Jangan marah, malam-malam. Kita batangan. Mabuk malam-malam. Mengambil Kau tindakan. mabuk. Kena pandangan. Kena pandangan. Kena batangan. Kena pandangan. Dia tuju hulu langat. Kandang ni untuk binatang. Kandang ni untuk babi. Sebab itu di air kuning tak ada isu terpaksa minta tolong dengan babi. Babi pun dah tak nak tolong dah Perikatan Nasional ni. Masalahnya. Orang cari pengundi bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada. Adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang berhamba hulu langat. Kurang ajar. Bodoh. Bodoh. Boleh dah berhormat. Saya nak kena sambung. Boleh tak? Boleh sambung. Okey. Kejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang berhormat. Bukan. Ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan? Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak... Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Okey. Tak speaker, saya minta speaker. Dia Yang tarik balik. berhormat. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang sepakan. Dia sebut hulu langat tadi. Kita akan cek Hansat dulu. Saya pun tak perasan. Arah Omat. Minta Yang Berhormat bagi masa sikit. Saya minta supaya apa yang kita laksanakan 1997 kita cadangkan supaya kerajaan membuat pelaburan. Jangan menipu, Yang Berhormat. Yang Berhormat telah mengeluarkan kenyataan tadi. Tarik perkataan menipu. Yang Berhormat, Tarik balik perkataan menipu. you tarik balik kenyataan dulu. Kerajaan masa itu Jangan menipu. dianggotai oleh DAP sama-sama. Arau, jangan menipu. Kamu tutup kemas. Kamu Mana dah ada? tutup PLKN. Tutup Biro Tata Negara. Sekarang jadi kemas. Timbalan speaker, ini dah keterlaluan, melampau. Arau boleh tunjukkan bukti bahawa DAP nak tutup kemas kah? Dalam kerajaan PH. DAP anggota kerajaan PH. Yang nak tutup kemas. Timbalan speaker, Arau sila tarik balik. tak hormat langsung. Apa yang berlaku? Okey. Saya Tarik akan balik menambah dulu. perkataan. Tarik Tarik balik balik dulu. perkataan tu, tapi saya akan menambah DAP dalam kerajaan PH terlibat untuk menutup kemas. Ini lagi teruk. Ada bukti kah?